hari ini kumpulan kami akan mempersembahkan satu artikel akademik yang bertajuk Faktor-faktor yang mempengaruhi amalan gaya hidup sihat remaja generasi Z di Malaysia oleh Jamiah Manap dan rakan-rakan penyelidik pada tahun 2023. Baiklah, dalam video kali ini kami bertiga akan menerangkan sedikit sebanyak dalam artikel ini. Antaranya ialah kohesi, koheren dan aplikasi kejelasan dalam penulisan. Secara ringkasnya, gaya hidup sihat merujuk kepada amalan harian yang mengukuhkan kesejahteraan fizikal, mental dan sosial seseorang. Seterusnya, kajian ini menumpukan kepada remaja generasi Z kerana mereka lebih berautonomi dalam membuat keputusan berkaitan gaya hidup sihat berbanding kanak-kanak. Sekarang saya akan terangkan tentang apakah itu kohesi. Kohesi itu apa? Kohesi itu ialah menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, kohesi dapat ditarifkan sebagai molekul yang tarik-menarik dan kemudian menjadikan molekul-molekul tersebut bergabung ataupun bertautan. Kohesi juga boleh ditarifkan sebagai sesuatu perhubungan yang erat ataupun perpaduan antara satu sama lain. Dalam konteks penulisan akademik pula, kohesi dimaksudkan sebagai keserasian hubungan antara perkataan dengan perkataan lain ataupun ayat dengan ayat lain ataupun frasa dengan frasa lain. Mari kita pergi ke ciri-ciri kohesi. Ciri-ciri yang pertama ialah berbagai struktur ayat. Okey, jika kita lihat di dalam artikel ini, ayat-ayatnya ditulis berfokuskan kepada tujuan ataupun mesej yang hendak disampaikan. Dan ayatnya juga jelas pertautannya dengan isi-isi utama. Ini menjadikan penulisan ini menjadi lebih mudah untuk pembaca untuk memahaminya. Di dalam artikel ini juga penulisnya menulis dengan konsisten. Konsisten dari segi penulis menggunakan istilah yang positif dan penulis tidak menggunakan selanga-selanga. Okay, ciri-ciri yang kedua pula ialah menggunakan tanda baca yang betul. Okay, seperti di dalam artikel, penulis menggunakan tanda baca yang betul iaitu koma apabila hendak menunjukkan contoh. Penulis menggunakan koma untuk membezakan contoh-contoh dan ini menjadikan ayat tersebut menjadi lebih jelas. Dan juga penulis menggunakan titik apabila hendak memulakan pernyataan baru supaya maklumat menjadi lebih tepat dan jelas. Nice. Ciri-ciri yang ketiga pula ialah perenggan dibina dengan baik. Okay. Perenggan ini sangat penting untuk menarik minat awal pembaca. Perenggan ini membentuk struktur logikal, dimulakan dengan pendahuluan, isi dan akhir sekali kesimpulan. A few moments later. Ciri-ciri yang keempat, menggunakan kata hubung yang betul. Okay, seperti dalam artikel ini, penulis menggunakan perkataan dan untuk dia menggabungkan kedua-dua pernyataan menjadi satu ayat. Ayat yang seterusnya pula, penulis menggunakan perkataan agar untuk menerangkan isi sebagai huraian. Okay. Ciri-ciri yang kelima ialah peralihan antara perenggan dengan bahagian lain tepat. Penulis menggunakan penanda wacana yang betul iaitu oleh itu untuk mengaitkan cabaran dengan cara penyelesaian. Okay. Di dalam artikel ini, penulis mengatakan bahawa cabarannya ialah remaja masa kini menggunakan telefon pintar lebih masa. Jadi, usaha promosi amalan gaya hidup sihat perlu dipromosikan melalui media sosial. Okay, akhir sekali, saya dapat menyimpulkan bahawa kohesi di dalam penulisan akademik bertujuan untuk menyampaikan mesej dengan jelas dan menghubungkan idea-idea yang berbeza. Nice.
Baiklah, sekarang saya akan terangkan apakah maksud koheren. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2007, koheren ditakrifkan sebagai berhubungan, kesinambungan dan keterikatan ayat di dalam ayat dengan sesuatu ayat yang lain di dalam sesuatu wahana. Koheren di dalam penulisan amatlah penting bagi memudahkan seorang pembaca memahami apa yang kita tulis. Koheren juga boleh diciptakan dengan gaya bahasa tersirat yang difahami oleh penyampai dan penerima maklumat. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh penulisan koheren. Penulisan ini dikatakan koheren kerana ianya mempunyai kesepaduan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Seperti yang kita lihat pada perenggan pertama, ia menunjukkan penjelasan berkenaan latar belakang tajuk yang kita akan huraikan di dalam perenggan ini. Kemudian, perenggan seterusnya menjelaskan berkenaan dengan isi-isi dan huraian yang saling berkait di antara satu sama lain. Nice. Dan akhir sekali, apa yang kita dapat lihat daripada penulisan koheren ini adalah ianya menunjukkan penggunaan perdana wacana yang sesuai dan tepat bagi menghuraikan objektif dan tema kepada tajuk yang kita akan huraikan sebentar tadi. Baik, yang seterusnya adalah aplikasi kejelasan dalam penulisan, iaitu merupakan bagaimana analisis dijalankan secara teratur, teliti dan dapat difahami dengan mudah. Dalam konteks artikel ini, beberapa elemen yang menunjukkan kejelasan analisis yang dapat dikenal pasti. Yang pertama, objektif kajian yang jelas. Artikel ini menyatakan objektif kajian yang implisit, iaitu untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi gaya hidup sihat remaja Gen Z di Malaysia, yang menekankan faktor berkaitan literasi kesihatan, tahap pendidikan ibu bapa dan penggunaan internet. Hal ini dapat memandu pembaca memahami fokus dalam kajian. Nice. Yang kedua, struktur dalam organisasi. Artikel disusun dengan baik bermula dengan pengenalan, sorotan literatur, metodologi, perbincangan dan diakhiri dengan kesimpulan. Struktur ini membantu pembaca mengikuti aliran kajian dengan mudah. Yang ketiga adalah penggunaan data dan statistik. Artikel ini menggunakan statistik seperti peratusan faktor yang mempengaruhi gaya hidup sihat generasi Z, iaitu faktor literasi kesihatan iaitu sebanyak 5%, tahap pendidikan ibu bapa 3% dan penggunaan internet sebanyak 5%. Angka-angka ini memberikan gambaran yang konkret dan memperkuatkan hujah. Selain daripada itu, rujukan yang menyokong. Kajian menggunakan rujukan daripada pelbagai sumber seperti laporan statistik rasmi, kajian akademik dan laporan media. Hal ini menunjukkan analisis disokong oleh data dan pandangan yang boleh dipercayai. Yang terakhir ialah penggunaan jadual dan carta. Carta dan jadual disertakan bagi memvisualisasikan data seperti jadual min gaya hidup sihat, analisis regresi bagi faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup sihat remaja generasi Z dan sebagainya. Ini menjadikan maklumat lebih mudah difahami dan dibandingkan. Akhir sekali, bahasa dan gaya penulisan. Artikel ini menggunakan bahasa yang mudah difahami dan sesuai. Ia menjadikannya jelas untuk pembaca dengan latar belakang yang berbeza. Baiklah, ringkasan yang saya dapat jelaskan ialah kejelasan dalam analisis artikel ini dapat dicapai melalui dua bentuk, iaitu yang pertama, pengstrukturan maklumat yang baik dan yang kedua, penggunaan data dan visualisasi yang relevan dan rujukan yang kukuh. Baik, mari kita lihat beberapa aktiviti yang dapat diamalkan untuk mengamalkan amalan gaya hidup sihat. Seterusnya, mari kita lihat beberapa contoh yang perlu dielakkan.
Sejak bila Amy suka main telefon ni? Ni, tengah scroll TikTok, tiba-tiba ada orang cakap boleh kurus tanpa senaman. Macam menarik kan? Inilah gaya hidup sihat remaja pada hari ini, terlalu menepikan digital dan mengabaikan kesihatan diri. Betul tu Danish. Dalam kajian kami mendapati generasi Z sekarang ni mempunyai tahap gaya hidup yang sederhana dengan skor purata 2.60 untuk amalan pemeriksaan kesihatan. 2.60 rendah ke tu? 2.60 tu sebenarnya agak rendah dan ini menunjukkan generasi Z zaman sekarang ni dia kurang melakukan rutin harian dengan senaman dan mengamalkan gaya hidup sihat. Baiklah Dr. Fawaz, bolehkah Doktor jelaskan faktor yang mempengaruhi gaya hidup sihat remaja dalam kajian ini? Okey. Dalam kajian yang telah kami lakukan, antara faktor utama yang mempengaruhi gaya hidup generasi Z pada masa kini ialah literasi kesihatan. Okay, literasi kesihatan ni ialah pengetahuan tentang kesihatan yang memberi remaja membuat pilihan yang lebih baik. Pada masa kini, kami mendapati bahawa generasi Z, mereka ni kurang berpengetahuan dan kurang kesedaran tentang kepentingan untuk menjaga kesihatan. Mereka tidak ambil endah tentang kesihatan diri mereka. Mereka tetap dengan gaya hidup tidak sihat mereka. Contohnya makan berlebihan, makanan yang tidak sihat, makan makanan proses. Jadi itulah antara salah satu faktornya. Mereka ni kurang pengetahuan dan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan. Doktor, saya nak tanya, adakah ibu bapa ni memainkan peranan penting dalam memastikan anak-anak mereka mengamalkan gaya hidup sihat? Ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan anak-anak mereka mempunyai amalan gaya hidup yang sihat. Yang pertama sekali kita kena tahu, ibu bapa inilah contoh teladan yang pertama untuk anak-anak mereka. Mereka boleh menunjukkan contoh yang terbaik untuk anak-anak mereka dan juga ibu bapa ni juga perlulah mendidik anak-anak mereka supaya mempunyai kesedaran tentang amalan gaya hidup sihat. Antara faktor lain yang mempengaruhi amalan gaya hidup generasi Z pada masa kini ialah penggunaan internet. Okay, seperti yang kita tahu, penggunaan internet ni memberikan manfaat. Tetapi jika seseorang itu menggunakan internet berlebihan, ini akan memberikan kesan buruk kepada individu tersebut. Okay, apakah kesan buruk itu? Yang pertama, bila seseorang itu terlalu lama menggunakan telefon pintarnya, dia menjadi malas untuk pergi bersosial ataupun berkenalan dengan orang baru. Ini akan menyebabkan kemahiran berkomunikasinya tidak berkembang. Okay. Bila dia terlalu lama menggunakan telefon pintarnya, dia jadi malas juga untuk dia melakukan senaman. Jadi bila dia malas melakukan senaman, badannya tidak mengeluarkan peluh. Jadi ini perkara yang tidak bagus. Ini adalah amalan gaya hidup yang tidak sihat. Tapi doktor, saya guna telefon pintar untuk belajar, salah ke? Okay. Menggunakan telefon pintar untuk belajar tidak salah. Yang menjadi salahnya adalah jika seorang itu menggunakan telefon pintarnya untuk bersosial dengan berlebihan, bermain permainan video terlalu lama sehingga menyebabkan dirinya malas untuk pergi keluar, bersosial dan melakukan senaman. Oh, terima kasih doktor. Okay, sama-sama. Kita nampak struktur artikel ini adalah viral. Idea disusun dengan teratur daripada latar belakang, metodologi dan dapatan. Oh my god! Wow! Betul-betul lah Amy. Belum. Korang buat apa kat sini? Sekarang baru dah habis kerja. Oh, main apa tadi masa kerja? Main bola jarang tadi. Okay. Amy nak tahu tak masa kita main bola tadi kan? Amy sedar tak kenapa pendidikan jasmani ni penting kat sekolah kita? Tak tahu lah dia ni. Sebenarnya pendidikan jasmani ni kan bukan sekadar untuk kita belajar macam mana nak main bola dan berlari, tapi ia juga penting untuk kita mengekalkan tahap gaya hidup sihat kita. Oh, saya ingatkan
PJ ni hanya sekadar masa untuk hackkan otak je. Rupanya ada tujuan untuk akademik juga. Ya betul, dalam konteks kajian gaya hidup sihat, PJ ni adalah asas kepada keseimbangan mental, fizikal dan sosial. Orang yang lakukan aktiviti fizikal ni secara berterusan, dia akan membuatkan orang tu hilang stres dan tambahkan kecergasan dan juga tambahkan fokus di dalam kelas bila belajar. Jadinya untuk murid-murid ni amat penting lah untuk dia menghadiri kelas pendidikan jasmani ni. Sebab apa? Sebab dia boleh berikan kesan-kesan positif seperti yang Dr. cakap tadi. Betul tu Doktor. PJ juga mengajarkan kita cara untuk berdisiplin, bersukan dalam berpasukan dan juga memberikan kita cara untuk hidup dalam gaya hidup yang seimbang. Jadi doktor, apabila saya bersenam atau menyertai sesuatu aktiviti, saya bukan sahaja dapat menyihatkan badan tetapi dapat menyihatkan minda. Betul ke doktor? Betul. Dalam kajian ni pun menyatakan bahawa remaja yang kerap menyertai aktiviti fizikal ni, dia lebih cenderung untuk mempunyai literasi kesihatan yang tinggi dan lebih sedar bahawa mempunyai amalan gaya hidup yang sihat tu adalah sangat penting. Oh, jadi betul lah Doktor, yang PJ ni juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk generasi yang sihat pada masa akan datang. Nice. A few moments later. Sekarang saya faham kenapa Cik PJ menggalakkan kita untuk melakukan aktiviti edukasi fizikal. Bukan kerana untuk belajar digital, tapi untuk belajar kita melakukan gaya hidup sihat. Betul. Sebenarnya acara sukan seperti larian, jalan dan acara berpasukan sebenarnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dan juga dapat meningkatkan kesihatan kita. Dan apabila amalan ini diterapkan sejak sekolah lagi, ianya menjadi sebahagian daripada gaya hidup yang sihat. Bukan sahaja sekadar tugasan semasa kelas pendidikan tersebut.